Berapit, saya silakan. Terima kasih Dato' Seri Speaker. Dari kawasan Berapik, soalan saya, soalan nombor 21. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih yang berusaha, yang berhormat kawasan Berapik. Kerajaan negeri menyedari dan mengambil isu kenderaan berat yang melalui kawasan perumahan di Berapik, yang bukan sahaja menyumbang kepada kesesakan, malah menimbulkan risiko keselamatan kepada pengguna jalan raya di kawasan tersebut. Sebagai langkah penguatkuasaan dan penambahbaik yang sedang dirancang atau telah dilaksanakan, boleh saya maklumkan seperti berikut. Dalam rangka operasi khas penguatkuasaan, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ Pulau Pinang telah menjalankan operasi terhadap kenderaan komersial yang berat melanggar peraturan seperti terlebih muatan di dalam negeri ini. Sebagai contoh, pada 24 Mac 2024, JPJ telah mengeluarkan sebanyak 126 saman ke atas pelbagai kesalahan komersial termasuk muatan berlebihan. Seterusnya, Kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya Seberang Jaya telah mewartakan perintah larangan kenderaan berat dengan izin Prohibition of Heavy Vehicles yang menetapkan jalan tertentu di kawasan seberang perai dilarang kepada kenderaan berat pada masa atau yang telah ditetapkan. Di samping itu, pihak berkuasa tempatan sedang mempertimbangkan pelaksanaan larangan kenderaan berat melalui kawasan perumahan, terutamanya waktu-waktu puncak, terutamanya waktu masuk kerja ataupun ketika kita pulang kerja. Termasuk kenderaan keluar masuk supaya mengelakkan jalan kecil perumahan. Sebagai contoh, oleh Consumer dengan izin Consumer Association of Pening CAP telah mencadangkan agar larangan kenderaan berat dilaksanakan antara 6.30 pagi sehingga 9.30 pagi dan 4.30 petang sehingga 7.30 petang di laluan utama. Dan seterusnya, penambahbaikan fizikal juga dikaji seperti memasang tanda larangan terhadap untuk rujukan kenderaan berat, tambah papan tanda amaran kawasan perumahan kenderaan berat dilarang, memperkuatkuasakan jalan dan longkang serta mengoptimalkan laluan alternatif supaya kenderaan berat tidak melalui jalan-jalan kecil yang dibina khas untuk kawasan perumahan. Dengan itu, kerajaan negeri akan terus memastikan bahawa semua langkah dijalankan secara komprehensif, menguatkuasakan undang-undang kawalan laluan, pelabelan dan zon larangan kenderaan berat serta memberi tumpuan kepada keselamatan jalan raya dan kelancaran trafik di kawasan tersebut. Saya memohon agar Yang Berhormat memberi sedikit masa untuk kerajaan negeri dan agensi berkaitan meneliti laluan tertentu terutamanya di Berapik, mengenal pasti lokasi titik panas dan mengadakan sesi dialog dengan penduduk setempat supaya pelaksanaan larangan dan pengesuaian laluan secara tepat dan efektif. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih. Bagan Jemaah, saya silakan. Bagan Jemaah. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Indah sungguh Bagan Jemaah, angin laut berbisik mesra. Soalan lisan Bagan Jemaah nombor 22. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih juga Bagan Jemaah, rakan saya. Atas soalan yang berkaitan terus dengan agenda digital dan hijau di negeri kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga kini sebanyak 42 pusat sebaran maklumat nasional atau dikenali sebagai NADI telah beroperasi sepenuhnya di seluruh negeri Pulau Pinang. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai hub latihan asas ICT, kelas keusahawanan digital dan bengkel inovasi komuniti yang turut memberi tumpuan kepada wanita, belia B40 dan juga warga emas. Beberapa kawasan yang telah dijadikan tapak perintis bagi Digital Community dan Innovation Hub dengan kerjasama Digital Penang. Antaranya Nadi Penanti di Kubang Semang yang telah menjadi model pusat komuniti digital aktif. Bagi tahun 2025, kerajaan negeri telah memperuntukkan lebih RM3 juta untuk memperluas latihan digital dan pembangunan komuniti pintar dengan sasaran supaya setiap DUN termasuk Bagan Jerman mempunyai akses kepada kemudahan ini sama ada melalui NADI sedia ada atau pusat inovasi baru yang sedang dirancang.
Melalui langkah ini, golongan wanita, belia, B40 dan juga warga emas dapat menikmati kemahiran digital, mengikut bengkel inovasi dan menyertai program-program keusahawanan. Sekaligus membolehkan mereka bersaing dalam ekonomi digital. Dengan usaha ini, kerajaan negeri menekankan bahawa teknologi dan inovasi adalah inklusif, memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat membangunkan kemahiran, masyarakat celik teknologi, memperkukuh ekonomi komuniti dan menyertai era digital secara seimbang dan mampan. Terima kasih, Yang di-Pertua. Terima kasih atas penjelasan. Pengkalan Kota, saya silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dari Bukit Mentajam ke Pengkalan Kota, soalan saya nombor 23. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Puan Pengkalan Kota yang cantik jelita. Baiklah, perancangan bandar dan desa sentiasa memberi penekanan terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan warisan di sekitar Pengkalan Kota khususnya lah, bagi memastikan nilai sejarah serta identiti seni bina asalnya terus terpelihara. Antara inisiatif utama yang telah dilaksanakan termasuklah yang pertama iaitu program penilaian dan penyelenggaraan berkala. Pemeriksaan struktur dilakukan secara berkala bersama dengan pakar konservasi dan jurutera bangunan bagi mengenal pasti tahap kerosakan akibat usia, kelembapan dan hakisan cuaca. Peruntukan khas disediakan untuk kerja baik pulih sebenarnya dengan menggunakan bahan serta teknik yang selaras dengan kaedah konservasi warisan yang diluluskan oleh Jabatan Warisan Negara. Kita memang bekerjasama baik dengan Jabatan Warisan Negara untuk memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan warisan ini dikekalkan dengan bentuk asal dan tujuan asal. Jika puan-puan lihat di sepanjang jalan di Pengkalan Kota khususnya juga, kita jalankan konservasi bangunan, jadikan bangunan ini kafe-kafe yang cantik tapi masih mengekalkan struktur yang lama dan asal. Jadi bila orang luar datang, dia masih lagi melihat, oh inilah bangunan sejarah di Pulau Pinang, masih lagi kekal tapi telah dinaik taraf dan telah dijadikan lebih komersial. Seterusnya, yang kedua, penguatkuasaan undang-undang dan polisi. Untuk pembaikan bangunan sejarah ni, kita mewajibkan permohonan bangunan di zon warisan melalui panel teknikal, memastikan permohonan bangunan ataupun ubah suai tidak menjejaskan nilai sejarah bangunan. Bangunan yang sudah uzur dan perlu diperbaiki, perlulah dipohon ada kebenaran khas untuk melakukan perbaik pulihan. Pelaksanaan garis panduan ketat bagi memastikan sebarang kerja pengubahsuaian tidak menjejaskan seni nilai bina yang asal. Seterusnya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebenarnya turut memberikan galakan dan insentif kepada pemilik bangunan dan pihak swasta. Pemilik bangunan boleh memohon geran. Kita ada satu geran dengan izin. Geran ini adalah Georgetown Heritage Habitat Seed Fund. Kita berikan 3 juta untuk pembaik pulihan bangunan. Pemilik bangunan bersejarah ini ataupun mana-mana syarikat swasta yang berminat untuk menjalankan satu program dengan izin Adopt a Heritage Building, mereka diberikan bentuk bantuan dalam bentuk geran untuk baiki bangunan ini, dan kita bantu berikan promosi. You dah bagi cantik-cantik, kita di bahagian perancangan bandar dan desa, kita bantu berikan promosi dan bawa pelancong luar untuk tengok hasil yang cantik yang telah dibuat. Terima kasih.